Bagaimana dengan setengah orang percaya bahawasanya ataupun bimbang akan berlakunya bala pada hari-hari tertentu seperti dalam bulan Safar pada hari Rabu? Adakah ada daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya pun tak tahu, tapi kebelakangan ni pelik. Saya pun pelik, bukan tak tahu, saya pelik. Sebahagian orang dia suka bagi tahu pada orang ramai ni, bala tu nak mai, bala ni nak mai. Lepas tu akan berlaku bunyi di guruh di langit ke apa, bala tu nak mai bulan Safar, hari Rabu bala mai. Lalu dia carilah tafsiran-tafsiran daripada sebahagian kitab-kitab tafsir yang sebut tentang Yaumun Nahas dan tentang hari Nahas. Kemudian dia pun carilah buku-buku, dan Syiah banyak dalam kitab-kitab mereka menyebut hal-hal yang seperti ini, dan sebahagian buku-buku Sunni juga yang sebut. Lalu ugutlah jaga Rabu ni bala nak mai. Takutlah makcik-makcik tu tak pergi mana. Hang jangan duk keluar kereta lah, takut accident. Takut. Come on. Come on. Ini Nabi SAW. Pertama, tak ada cerita-cerita hari-hari bala ni, tak ada dalam nas. Yang kedua, Nabi SAW kata la udwa wala tayrata wa yu'jibunil fa'l. Tidak ada penyakit berjangkit, tidak ada sial, dan mengkagumkan aku al-fa'l. Kata wa mal fa'l. Apa yang dikatakan al-fa'l? Nabi kata al-kalimatul hasanah atau al-kalimatul tayyibah. Perkataan yang baik ataupun perkataan yang elok. Nabi suka dengan perkataan yang elok. Kerana perkataan yang elok mudah-mudahan akan membawa benda tu jadi elok. Jadi elok. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis tadi riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW kana yu'jibuhu idza kharaja fi hajatin an yasma'a man qala ya Rashid ya Najih, atau kama qala. Nabi ni suka bila dia nak keluar dalam satu urusan, dia mendengar orang sebut ya Rashid, yakni orang yang menemui jalan, ya Najih, orang yang tercapai hajat dia. Nabi suka, yakni sebutan yang baik. InsyaAllah berjaya, insyaAllah kau dapat. Nabi suka. Ini dia nama al-fa'al, yakni sangka memperolehi keuntungan. Kerana Allah kata dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama dengan sangkaan hambaku padaku. Jadi Nabi suka yu'jibu idza kharaja fi hajatihi. Bila Nabi keluar untuk satu hajat dia, dia mendengar ya Rashid ya Najih, wahai yang menunjukkan, wahai yang menemui jalan dia, yang betul jalan dia, wahai yang berjaya dengan tujuan dia. Disuka. Sa'id bin Musayyib dia meriwayatkan daripada bapa dia, Musayyib menceritakan bahawasanya bapa dia menceritakan daripada bapa dia, apabila Nabi jumpa keluarga mereka, Nabi kata masmuk, nama kau apa? Dia kata huzn, nama aku huzn. Huzn ni sedih, nama dia sedih, duka cita. Nama Nabi kata bal anta sahal, bahkan engkau nama kau Sahal. Nabi ubah nama dia. Sahal ni maksud yang mudah, yang tak sedih. Dia kata la ughayyir isman sammani la ughayyirul isman sammani abi. Aku tak akan mengubah nama yang bapa aku dah bagi nama kat aku. Dia kata kat Nabi.
Kata Sa'id, lam tazalu huzunan ba'da. Sentiasalah keluarga kami itu dalam kesedihan berterusan. Orang dah ubah nama-nama sedih. Apa nama sedih? Nabi kalau tengok nama Nabi ubah. Satu orang duk fikir, hari ni hari bala, hari ni hari bala. Ustaz kata hari ni nak kena bala. Ustaz, patutnya kita insya-Allah khair, insya-Allah baik, insya-Allah Allah rahmat, insya-Allah berjaya. Jangan nak pergi habaq hari duka cita, balak bencana. Cuma sebahagian orang ni ada tujuan. Dia habaq macam tu, selepas tu diikuti dengan tak apa, kalau tak mau kena bala, ramai kat saya ni ada. Dia bisnes pula betul, hak tu yang jadi leceh tu. Allah alam, tuan-tuan. Agama bagi kita cerdik. Agama bagi kita positive thinking. Agama bagi kita mempunyai harapan, hope. Agama tak bagi kita kecewa.